Kebanyakan pekerjaan memerlukan pengalaman pekerjaan 3 atau 5 tahun dan sebagainya. Sebagai pada zaman sekarang ni, ramai fresh graduate yang sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana tiada pengalaman pekerjaan. Oleh itu, sebagai anak muda, kami berharap agar banyak lagi peluang pekerjaan yang dapat diberikan kepada anak-anak muda. Untuk saya sebagai anak muda, saya mengharapkan ada satu orang kata positif tentang ekonomi lah. Sebab anak muda ni baru nak berkembang daripada kanak-kanak pergi ke dewasa dan juga anak muda. Anak muda ni jugalah menerjui yang akan datang, warisan ekonomi yang akan datang pelapis-pelapis. Dan saya harapkan kerajaan dapat memberi banyak lagi peluang perniagaan ataupun pekerjaan, macam peternakan, pertanian dan juga perniagaan. Dan saya harapkan orang kata kerajaan, khususnya negeri Selangor, kerana saya orang Selangor, kalau boleh syarat-syarat permohonan ataupun dana dapat dilonggarkan. Bagi saya, contoh saya adalah pengusaha kelapa tua, berjinak-jinak daripada bawah, bukan kuantiti yang banyak, kuantiti yang sikit. Tapi hasrat saya pun mahukan juga kelapa tua saya itu dijadikan santan. Maknanya santan daripada kelapa tua itu jadikan santan. Sebagai contoh, mesin saya nak beli tu harganya terlalu mahal, 3,000, 5,000, 6,000. Yang lebih kualiti berbelas ribu. Maksudnya macam mana saya nak dapatkan mesin tu? Dekat siapa saya nak mengadu? Kalau kita nak buat loan, yalah, mungkin bank statement tu tidak, orang kata, begitu cantik. Sebab apa? Kita bekerja sendiri, tak ada bank statement. Tapi saya pun tak tahu ke mana saya nak tujukan, dan saya harap negeri Selangor dapat membantu anak muda, khususnya kami yang berumur 35 tahun ke bawah ni, dapat berkembangkan lagi bisnes-bisnes dan dapat membantu kerajaan negeri Selangor dalam faktor ekonomi, untuk diorang lebih maju dan lebih berjaya lah.